Macam mana agaknya sebuah karya sastra yang hebat tu dilahirkan? Hari ni kita nak selami kisah di sebalik Sulalatus Salatin atau yang lebih kita kenali sebagai sejarah Melayu. Yang menariknya, ia tak bermula dengan gemuruh perang, tapi dengan satu perbualan santai yang akhirnya bertukar menjadi sebuah titah diraja. Kisah kita ni bermula bukan dengan pengumuman besar-besaran, tapi dalam satu perbualan biasa-biasa je di alangan para pembesar pada awal abad ke-17. Ada seorang yang sebut pasal satu naskah sejarah yang dah sedia ada. Dan dari situlah satu idea besar mula bercambah. Cuba bayangkannya, suasana dia santai, bukan dalam mesyuarat yang tegang dan serius, tapi masa tengah berehat bersenda gurau di istana. Tiba-tiba, seorang pembesar kanan lontarkan satu cadangan yang nampak ringkas. Sikin pun dia tak sangka cadangan itulah yang akan melahirkan sebuah epik untuk bangsanya. Jadi, apa sebenarnya permintaan tu? Bunyinya macam mudah je. Ambil hikayat yang dah ada, perbaikinya, kemaskan dan yang paling penting, pastikan ia dapat diwariskan untuk generasi akan datang. Nampak macam kerja senang kan? Tapi maknanya sangat mendalam. Yang paling menarik kat sini ialah tujuannya tu dah jelas dari awal lagi. Ini bukan setakat nak catat apa yang dah jadi je, tak. Ini soal legacy. Satu usaha untuk wujudkan satu penceritaan yang rasmi, yang muktamad, khas untuk generasi-generasi yang akan datang. Baik, sekarang ni mesti kita tertanya-tanya kan, siapa yang diberikan cadangan ni? Siapalah cendekiawan yang terpilih untuk menggalas tugas besar ni? Jom kita kenali insan hebat ni. Uniknya, insan ni berulang kali menggelar diri dia sebagai fakir. Satu perkataan yang sangat merendah diri. Dia seolah-olah nak cakap yang dia ni tak layak, tak cukup ilmu untuk pikul satu tanggungjawab yang begitu besar. Dengar tu, dia gambarkan diri dia sebagai seorang yang lemah dan jahil. Bayangkan, sangat berbeza dengan karya agung yang bakal dihasilkan. Ini betul-betul menunjukkan betapa tinggi sifat tawaduk dan rendah diri yang beliau miliki. Tapi, jangan terpedaya. Insan yang menggelar dirinya fakir dan hina ni sebenarnya orang nombor satu dalam pentadbiran kerajaan. Beliau ialah Tun Sri Lanang, Bendahara Kesultanan Johor, jawatan yang setaraf macam Perdana Menteri zaman sekarang dengan susur galur keturunan yang bukan calang-calang. Hebat kan? Apa yang bermula sebagai satu cadangan sesama pembesar, tak lama lepas tu terus dapat perhatian istana. Ia dah naik ke satu tahap yang lebih tinggi menjadi satu perintah rasmi terus dari Sultan. Macam mana boleh jadi macam tu? Jom kita lihat. Naskah sejarah Melayu ni catatkan tarikh yang sangat spesifik. Ini menunjukkan yang projek ni bukan lagi cadangan semata-mata. Tarikh ni menandakan permulaan rasmi sebuah misi yang sangat penting. Slide ni tunjukkan dengan jelas macam mana situasinya berubah. Kalau tadi bunyinya macam, jomlah kita buat sama-sama. Sekarang dah jadi, beta perintahkan bendahara untuk buat. Dah bukan lagi idea berkumpulan, tapi satu mandat peribadi terus kepada bendahara. Tekanannya mesti lain macam. Titah Sultan ni bukan je memberi arahan, tapi ia memberikan tugasan ni satu matlamat dan status yang rasmi. Dan yang penting, baginda ulang balik hasrat yang sama, iaitu supaya sejarah ni dapat diwariskan kepada anak cucu. Ia dah jadi satu amanah negara. Jadi, bila dah berdepan dengan titah Sultan macam tu, sang pujangga yang hebat tapi merendah diri ni pun akhirnya menerima tugas yang bakal merubah landscape sastra Melayu selamanya. Tapi cara beliau menerimanya bukan sekadar cakap, baik tuanku. Ia satu komitmen yang penuh spiritual dan intelektual. Beliau mulakan dengan memohon restu dan petunjuk dari Yang Maha Esa. Kemudian, barulah beliau mula mengarang, bersandarkan pada tradisi lisan, cerita-cerita yang diwarisi dari datuk dan ayahnya. Dan beliau memberikan hasil kerjanya satu nama yang cukup gah, Sulalatus Salatin. Dalam bahasa Arab, ia bermaksud salasilah raja-raja. Nama ni sendiri dah cukup untuk menunjukkan betapa penting dan besarnya skop karya ni yang memfokuskan kepada kisah dan keturunan raja-raja Melayu. Jadi, apa intipati utama yang kita boleh ambil dari semua ni? Dari cadangan santai sampailah ke titah diraja, ada satu benang merah yang sangat jelas. Karya ini dicipta dengan pandangan yang jauh ke hadapan.
ayat keramat ni supaya diketahui oleh segala anak cucu kita. Ia muncul masa para pembesar memberi cadangan dan diulang sekali lagi dalam Titah Sultan. Inilah dia motivasi paling kuat, sebab utama yang mendorong penghasilan keseluruhan karya hebat ini. Sebenarnya, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu ini lebih dari sekadar buku sejarah. Ia adalah sebuah anugerah, sebuah sauh yang ditinggalkan untuk generasi akan datang supaya kita semua kenal asal-usul kita dan faham jati diri kita. Dan kisah kelahiran sejarah Melayu ni sendiri dah membuktikan betapa abadinya kuasa sebuah cerita. Ia bukan cuma catatan masa lampau, tapi ia adalah jambatan ke masa depan.